Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam pintar KDRI. Saya wartawan Newcom Balkis Amandi binti Bahari, di mana hari ini telah pun berlangsungnya kejohanan olahraga tahunan IPG Kampus Datuk Razali Ismail yang bertempat di Universiti Sultan Zainal Abidin pada 5 Oktober 2025. Diharapkan para atlet IPG Kampus Datuk Razali Ismail dapat memberikan yang terbaik untuk rumah sukan. Selamat datang ke kejohanan olahraga tahunan IPG Kampus Datuk Razali Ismail bagi tahun 2025. Jadi bersama saya pada hari ini saudara Ahmad Luman Hadim yang memenangi tempat pertama dalam acara lomba kijang bagi kejohanan olahraga tahunan sesi 2025. Jadi baik saudara Luman, boleh saudara ceritakan sikit apakah persediaan saudara sebelum saudara bertanding pada hari ini? Persediaan saya, nak cakap persediaan tu tak juga sebab saya tak training mana pun. Cuma saya buat persediaan dari segi mental sebab sebelum ni saya pun pernah menyertai pertandingan ni. Jadi saya kena macam mental saya kena kuat lah. Macam kalau saya tak dapat buat yang terbaik, macam tak boleh down macam tu. Tapi Okey, jadi itu soalan saya pertama. Jadi baik, bersama saya pada kali ini saudara Muhammad Rizwan selaku olahragawan bagi pasukan Skylab. Jadi baik saudara, apakah perasaan saudara setelah saudara memenangi gelaran olahragawan bagi kejohanan olahraga tahunan dan sekaligus mewakili pasukan Skylab untuk sesi 2025 kali ini? Sejujurnya saya berasa agak segan silu sebab memegang gelaran olahragawan. Jadi mungkin saya juga gembira, tetapi mungkin tahun seterusnya saya tidak akan menjadi olahragawan lagi lah. Tanah. Jadi baik, bersama saya pada hari ini yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fahimi bin Yusof selaku perasmi bagi program kejohanan olahraga tahunan IPG Kampus Datuk Razali Ismail bagi sesi 2025. Jadi baik Datuk, soalan saya, apakah perasaan Datuk terhadap para atlet siswa dan siswi guru IPG KDRI yang menyertai kejohanan olahraga tahunan untuk tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saya tengok walaupun atlet-atlet tadi terdiri daripada pelajar-pelajar IPG, nampak prestasinya boleh bersaing lah dengan atlet-atlet biasa. Dan saya nampak walaupun begitu olahraga ni bukan semata-mata untuk kemenangan, tetapi proses pembelajaran kepada pelajar-pelajar IPG yang menjadi atlet, kerana besok-besok dia akan menguruskan atlet-atlet yang dilahirkan di sekolah-sekolah. Satu acara yang bukan sahaja menyemarakkan semangat kesukanan tetapi juga mengeratkan ukhuwah antara siswa, siswi guru dan warga kampus. Begitulah sekitarnya ulasan bagi program kejohanan olahraga tahunan yang melibatkan siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail yang berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin pada 5 hingga 6 Oktober 2025. Diharapkan para atlet kita dapat memberikan yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.